Okay geng, sekarang ni aku tak tahulah kenapa ni. Lama kan ni pakai. Ni dah berkhidmat lama kak. Aku sudah beberapa tahun. So dia jadi macam ni lah geng. Aku harap ni dia punya ni je. Dia punya apa, batu hitam tu je. Dia bunyi macam, dia dah tak ada speed dah. Itu hari guna sampai panas gila. Ni laju pula elok. Tapi dalamnya macam ada benda dulu. Macam ada batu dalamnya. Masalahnya hari tu masa nak pakai, dia macam rosak tau. Dia macam tak boleh nak gerak. Kita buka tengok apa dia. Ni tadi aku beli kilat, okey je boleh pakai. Tapi ni untuk sikit-sikit punya barang boleh lah. Tapi ni kalau pakai direct untuk nak tebuk ni yang kat belakang ni kan, untuk nak tebuk ni 30 pieces 40 pieces direct, baterinya pula tak cukup. Lepas tu dia punya ni asyik tercabut je. Jadi tak kuat. Ni kalau kegunaan biasa boleh lah. Tapi kalau kegunaan yang heavy nak kena pakai ni kat baru okey. Itulah masalah dia. Nampak? Jelas tak? Jelas. Berkaca tu dalam ni. Ni macam pasir pun dia juga. Tadi duduk dulu. Sudah. Ada benda tak kena. Nampak ni? Tengok. Ada batu-batu terbang. Asal? Nampak tau? Nampak tak? Nampak ni? Ni. Benda ni tu. Lepas tu ni pasir-pasir. Macam ada benda yang kat dalam ni pecah. Kalau kau tengok dalam ni bekaran banyak gila. Lepas tu sini kan keluar angin kan. Panas gila angin dia. Tak tahu kenapa. Check tengok. Yang lain okey, ni panas gila. Itu hari berpasir ni, aku tak tahu ini pecah ke apa ke. Dia jadi macam ada macam benda pecah kat dalam. Tak tahu itu memang macam tu apa kan. Ini normal lagi. Okey lagi tu betul ya? Betul lagi. Dia kat sini. Kat sini kau api kan. So geng, ni tadi dah tengok dah apa semua. Memang tak boleh. Try berasap. Nak meletup lah. Aku tak tahu kenapa. 5 tahun dah dia berkhidmat. Jadi kita pakai ni luar sementara. Ni aku pinjam adik aku punya. Nanti kan kejap lagi kita order yang baru lah. Yang ni Bosch professional. Jom kita tengok yang ni okey tak okey kan. Ni macam ni lah geng, buang colour tu untuk barang-barang Abar. Banyak lagi weh nak kena siapkan. So barang-barang ni semua nanti kita akan masukkan dekat dalam Shopee dengan TikTok. Dan juga ada nanti beberapa barang aku nak masukkan, bukan masukkan, kita nak buat tu di dekat dataran. Okay? Okay geng, yang ni tadi dah hantar dah pergi repair pun tak boleh juga. Aku tak tahu kenapa, bila tekan dia keluar api kat sini. Lepas tu guna 5 minit berasap terus, panas. Memang berasap, keluar asap tadi lah. Ni kalau tekan je meletup terus aku rasa kot. Macam korang tengok kat belakang ni, ni bau sikit. Ada yang dah siap dah dekat dalam tu. Ada dalam berapa biji itu dia? 28 eh? Ada dalam 28 biji yang dah siap. Ni 27. Aku belilah ni buat standby. Tapi yang ni untuk kegunaan biasa boleh je. Tapi untuk kegunaan yang tebuk besi yang padu-padu, dia tak lepas kan. Dia boleh 1-2 handle boleh lah. Kalau lebih pada 5 biji, panas ni. Panas. Lepas tu bateri cepat habis. Tukar bateri pun letih kak. Nak kena tukar-tukar kak. Aku dah beli bateri lebih. Yang depan ni pula asyik loose je. Lepas tu aku try pakai Bosch ni. Bosch ni pun antara orang kata brand yang padu juga terbaik kan. Tapi yang model ni dia bukan yang heavy duty punya. Biasa-biasa boleh lah. Buat tebuk 5-6 lubang ke apa ke boleh lah. Kalau nak tebuk besi-besi padu yang keras-keras ni tak lepas kat ni. Ni pun tadi hampir berasap juga ni. Banyak ni tu orang tak siap lagi. So jadinya sekarang ni cuba korang try komen kat bawah mesin apa yang untuk tebuk punya yang tahan sikit. Ni kata aku dah berapa kali dah aku isi gas ni.
Aku rasa aku punya cooling coil bocor lah. Tapi lama juga lah bila aku isi 3 minggu ataupun 2 minggu setengah sekali nak kena tukar gas. Nak kena isi gas balik. Enjin aku pun dah macam gini lah geng. Aku ada plan, maybe aku nak try build balik kereta ni lah. Sayang weh, ni semua dah bayar lah. Yang nak build balik nak pakai kereta ni kan. Kau tengok ni, betul-betul tak pernah jaga ni. Tapi sini asal basah lagi lah. Makin besar lah basah dia. Bukan basah ni air dia. Tu yang minyak dekat ni. Ni air dia. Ya? Yang balik masih. Kita dah kata beli kau dah tu. Dia punya buah. Dia bukan minyak? Ha? Bukan minyak? Bukan. Apa dia? Dia buah tolak. Ni dah balik sekali. Kalau ni, dia tangguh dia. Ni yang kata dah bang tu dalam tu. Ni kalau tukar cooling coil sama ke? Kalau tukar cooling coil situ basah agak Ada. Tak ada lah? Ada tolak lagi. Sekarang ni kipas. Aku tak faham pasal kereta ni. So Mirul tengok kan, motor jaga, tapi kereta nantilah. Air kipas ni. Ha. Ni udara daripada sana dia keluar sini. Oh. Udara dalam. Oh. Dia keluar ke sini. Oh. Air dalam. Faham? Tu yang kata buatkan tu koi. Yang dalam kat sana tak boleh keluar. Aku pasal kereta memang zero lah. Tak tahu apa. Saya boleh tak basic-basic sikit. Kereta ni pun ada juga kerenah-kerenah dia. Aku dah mula mengenali dah kereta ni. Kalau ada masalah ni aku dah tahu dah masalah dia apa. Katanya nak kena tukar cooling coil, tapi tengoklah macam mana kan. Aku rasa tu aku punya cooling coil tu sebab aku dah isi gas. Nanti 3-4 minggu dia tak ada aircon balik. Bila 3-4 minggu aircon dia berkurangan balik. Sementara ni modal tengah tak ada. Ada modal tapi untuk aku nak rolling buat benda lain kan, tak apa lah, pakai dulu macam itu. So nanti kalau rasa-rasa nak jalan jauh ke apa kan, dah ready, nanti aku tukar. Pasal cordless tu kan aku ada tanya kat korang kan. Aku dah tanya member aku mencari nak pakai grill apa ke, aku nak kena beli mesin yang besar. Kau hunyak je dulu sampai dia lunyai, sampai dia habis maksimum kau guna lah. Lepas tu kalau apa-apa jadi kau boleh claim warranty. Sekarang ni kita nak tengok ketahanan kilat ni. So kita nak guna benda-benda yang heavy, tengok berapa lama dia boleh tahan. Cuma itu tadi aku pakai kepala ni tau, dia asyik longgar je dekat sini. Bila aku drill 2-3 batang dia longgar, so jadi letih tau nak kena ketatkan. Aku tanya member aku, so macam mana nak buat? Dia cakap dengan aku, kau beli je benda ni untuk yang saiz kecil ni, pasang dekat sini. Jomlah kita buka ni. Skru kat dalam ni kena buka dulu geng. Nak buka ni kita perlukan Allen key, lepas tu kita perlukan hammer. Okey, dah boleh buka. Ni kalau untuk nak guna drill biasa-biasa way lah. Skru ni kena masukkan lah. So jadi yang sekarang aku nak try tebuk dulu macam mana lagi. Kau tengok ni, baru berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawa 6 biji. Kau tengok dia punya overheat. Nampak? Dia punya grease tu yang dekat dalam cordless ni sampai cair meleleh. Panas gila cordlessnya. Ni bateri kedua dah. So kita tengok bateri kedua ni berapa biji lagi boleh tahan. Ni panas gila dia punya mesin ni. Tak tahu nak kena rehat dulu ke, kita nak gasak lagi ke, sampai cair lah dia punya ni. Ni dengan yang ni sama, boleh pakai tak? Kita nak test macam manakah ketahanan kilat ni. Tapi kan, andai katalah kalau cordless ni tewas, brand apa yang aku nak kena try? Kita try brand-brand yang biasa-biasa dulu lah, brand-brand daripada Malaysia tu. Kalau nak terus pakai Milwaukee, keras juga harganya kan. Tengok performa dia ni macam mana, ketahanan dia ni macam mana. Ni bukan review tau, saja je buat video nak tengok ketahanan dia. So korang kena follow up lah. Tapi kan, kalau buat video dari pasal handle atau pasal bengkel, mesti korang boring kan. Tapi tu lah, dalam vlog aku yang sekarang ni, aku ada juga selit-selitkan konten-konten aku biasa punya daily vlog tentang aku pergi mana-mana lah. Cuma korang layan dulu buat sementara ni. InsyaAllah bulan 5 start, semuanya dah stabil, dah okey, bengkel dah boleh dalam kedudukan yang okey, kita keluar healing Envoy. Jom aku nak sambung kerja. Lama gila tak hidup tu, susah nak hidup. Aku malas nak bawa motor ni.
kalau Noah tak datang ni, tak ada aku save betul. Nak buat video lah? Video. Kau nak pasang kamera motor kau lah? Bayar tak? Bayar. Ha? Tengok motor aku pun masih lagi pakai yang lama lagi ni, cable tight lagi. Motor customer semua TikTok. Ni meja apa ni? Pilot dah. Pilot apa? 38. Yang sebelum ni? 38 juga. Okey, 38. Boleh. Ni 72 dul. 38. Ha? Selalu pakai 38. Kalau tak reno tak confident apa? Oh, kamu sedai. Apa tu? 56. Ya, sedai ni, sedai apa? Sedai BRT. Timbos. Timbos kot kau lah. Alah, ni pakai ni dulu sementara boleh ni. Nanti nyerot gila dulu besar. Nyerot. Hmm. Motor nak laju. Minyak nak jimat. Dah kalau bobok, dia ngam-ngam sedap lah. Kalau lebih sangat pun pisang. Motor nak laju. Minyak nak jimat. Macam mana ni? Yelah, kalau bobok sangat pun pisang. Habis nak pakai apa? 60. Besar gila dulu. Tak dah, kecil. Ha? Nak kecil sikit. Pelak tukar sekali dulu. Kenapa? Aku tak dapat lebih dulu. Kau yang kena bayar pelak kan? Dia main imbal. Pakai pelak biasa je kan? Ada Sabtu ke Ahad ni? Sabtu ke Ahad ni? Sabtu. Malam eh? Malam. Tanker buka jalan tu. Kau tak ada pergi mana? Jom lah, besar kan? Boleh je, aku okey je nak pergi. Cuma tu lah, tak ada yang nak setting dengan motor aku. Aku diam je lah, layan motor tengkuk. Aduh, tapi satu malam kan. Nah, ni COD handle dul. Kat mana? Dekat KL. Oh. Jual lah, cek modal. Kau dia juga nak habis semalam. Tak pun, kalau bawa sana okey. Oh, boleh. Kau nak bawa naik pakai apa? Asal Rahman pergi lah. Ha? Rahman pergi. Jual kat sana lah. Katanya tu kalau jual aku bagi dia RM10. Kau pakai kabel apa? Umar. Baik Umar. Gempak lah. Umar V1 terbaik tu. Yang rumah baru size 36 tu kau dah try? Belum lagi lah. Belum R&D. Sekarang berapa pakai rumah V1? 1000 lebih lah. 1000 lebih. Kau je je. Ya, tengok. Harga tak masuk akal. Kalau tak payah tutup tu kan, susah nak hidup dul. Sekarang gila. Buat lah. Ha? Kau tak nak buat video tanggi? Boleh Udah. kau? Kat luar. Ha? Cahaya kurang tu kat luar. Mana? Buat kat luar, cahaya kurang. Tukar tank terus eh. Ha, kau tank. Tank besar. Tengok. Kau pasang ni. Bodoh ni nak kena operate dul. Sekejap eh. Buat. Kau duduk kadang main benda tu. Main ke belah otak kau main. So ni aku ada tank. Ni Y15 dengan ni Y15. Ni 10 liter. Lepas tu yang ni pun sama kat 10 liter. Besar gila siut. Ni lama dulu nak pasang, nak kena custom pakai. Tinggal setahun ni. Pakai. Besar dulu sampai bawah, nak kena korek dulu. Terbaik ni. Ni masuk S1 aku lagi ni. 800 sini. Tapi ini tak pakai ni. Dia tak pakai lah, buang. Gongkak ni. Ni tak pakai. Lepas tu ni bateri tak pakai. Hah? Bateri tak pakai kau tak mana dul? Bateri boleh. Bateri pakai. Tapi ngam-ngam aku tak bateri nak Apa ni? kau tak bateri nak kena potong sikit. Lepas tu belah bawah dia punya ni magatnya pun nak kena potong. Nak kena barai ni cover set dia. Gongkak tu. Macam mana ada brand? Ha? Kau boleh beli. Kau pasal dia sekarang? Nak pasang terus ke? Pasang terus kena buka cover setnya dulu. Jom guys, video kali ni kita pasang tank 10 liter. Aduh, masalahnya motor aku tak basuh lagi dul. Buruk gila. Basuh lah. Pakailah cordless kan ada. Komen lah kau. Nampak gempak sikit. Kau dah semua malas. Aku sekarang ni tunggu bateri penuh je. Siut tu lah. Lagi sikit je nak siap ni. Ni sikit lagi nak siap. Boleh kau bawa ni. Bawa tengkuk.
Bawa tengkuk semua, bawa motor kau. Kan? Hari ni. Pergi BD, bawa tengkuk ni semua yang dah siap. Tu jual kat sana kan? Jual. Korang pergi ada modal tak? Tapi support lagi. Siapa? Dia punya tu sama. Apa dia? Dia punya Lubang? Pelampung? Pelampung sama. Bateri. Bateri merah dul. Aku punya mono apa cerita? Ha? Mono. Mono pakai ni dulu lah, pakai kau punya dulu. Kalau orang nak tengok kan, daripada atas macam ni lah. Daripada bawah, macam ni. Besar gila. Bawah macam ni. 10 liter. Nanti kita dah pakai ni, so kita try isi minyak tengok macam mana. Nanti suruh nak tolak lah pergi depan. Tengok macam ni kan, penuh tak penuh. Banyak nak kena potong ni. Nak kena ukur dulu. Berapa nak potong? Memang masuk dulu berapa tahu, dia mana tahu. Ini banyak yang potong ni. Berapa buat ni tadi? Ha? Berapa gila? 10 liter tu. Kau tak nak lah? Ha? Kau tak nak order? Smart boleh lah. Tunggu smart dia tengok. Smart tak smart? Dia bukan smart. Masalahnya kalau lock throttle boleh langkah jauh-jauh dul. Itu yang bestnya. Dah tak payah risau. Oh, minyak aku nak habis tu. Jimat-jimat sikit. Tak payah. Tekan aja. Kotak bateri nak kena buka dulu kan. Kena buka habis dulu ni. Kotak bateri. Baru boleh. Ni kalau okey, malam ni test ride je lah. Ha? Malam ni test ride je lah. Right mana? Mana-mana lah. Yang jauh. Yang boleh one shot. Try isi minyak penuh daripada Jarum. Terus duduk dengkil. Kalau motor kau sampai? Sampai lah. Daripada sini full tank terus pergi dengkil? Sampai. Ya je kau? Iya. Terus 97 lah. Sampai? Sampai. Yelah, kiranya nanti sampai dengkil. Oh, aku punya pun sampai juga. Kalau motor kau kena isi juga kan? Habis terus kan minyaknya kan? Yang penting sebenarnya nak custom dulu tank ni macam mana? Tak ada. Besok rumah ini tak? Job tak banyak aku tak ni lah. Try tengok. Woi, gila. Besar ketabak. Siul. Buat eh? Boleh custom lah. Ni kena potong dulu. Malah kena potong. Ni pun sama dulu kena potong. Maai. Berani tak berani kau. Boleh je nak potong magat tak kisah. Body dia potong lah. Tak, jap. Tapi ni lepas ke? Kau tak lepas? Lepas. Ni lepas ni. Magat ni. Cuba try buka magat dulu nak tengok. Magat kena buka dulu. Dia belaga kat mana? Tes ni. Ini kena potong. Gila. Ni jadinya rompong habis dulu. Ya. Sampai belakang tu rompong. Sini pun nak kena potong ni. Masuk depan dulu lah. Ni tak masuk spoiler. Kena buka spoiler. Tank besar gila macam ni. Kau rasa lah kalau spek standard kan, kita boleh langkah berapa linear? Aku rasa one shot je ni. Mana. Apa tak? Sebab itu tadi orang cakap ada kena paksa sikit. Maksudnya gitu. Rapat habis eh. Ni sampai sini dulu. Ya. Ha? Mana? Ni nak kena potong? Rapatnya kepak lu. Kepak kat luar ni. Rapat kat atas eh. Buat lah. Test tengok. Sangkut mana? Sangkut lagi dulu sini. Sikit lagi. Sangkut exober. Ha? Itu. Kau tak ada pakai exober pun. Alah, tak apa ni. Tambah wahi sikit dulu. Mana? Dekat sini. Tambah. Tak lengkang kau. Ha? Tak lengkang. Ha? Tak lengkang kau tempat duduk. Alah, tempat duduk boleh gosok. Boleh adjust sikit. Takkan nak ni mononya dulu. Pisang dulu. Aku tolong.
Tukar edit lah sikit-sikit. Oh, pedihnya tengok. Ngam. Hah? Berapa ni? Ni lah, kena ketuk sikit ni kan. Cun-cun weh. Salul. Nampak padat, tapi tak tahu lah duduk seat macam mana nanti kan. Cover set macam mana, tak tahu lagi. Ni lepas kan? Ni lepas. Ada kena korek sikit lah. Kena korek. Mana yang kena korek? Lucu dah. Jadi ini butuhnya kena buang sikit. Ni ada. Itu bisa kena buang. Ni bawah ngam-ngam ni. Kita kena pakai. Kita kena pakai. Ni nanti buang. Ni bersama dulu. Yang dua ni pun aku rasa tak boleh pakai. Mana lagi yang sangkut? Lutut ni besar ni. Hah? Lutut ni besar lah. Ni dah kira tutup kan ni? Ni pun kena korek dulu. Ni nanti kena auto sini korek. Tu sangkut tu kena. Nak kena tambah washer sikit kat sini. Tempat minyaknya kat sini dulu, muat dah. Mana tahu ni? Ni. Muat. Tu muat. Muat kan? Sasik muat. Ni kena korek ni. Kena korek? Kena buat dah. Ada? Sasik ni kena korek. Ni nak korek magap belakang ni, pening kepala kat ni. Potong lah, kena potong. Memang lah. Banyak dulu. Potong ekor ni. Ha? Kena potong ekor ni. So geng, nampak? Aku guna mesin ni. Kau tengok bunyi dia. Bunyi kasar terus. Kasar weh. Tak kuat lah geng nak tebuk besi-besi yang padu. Banyak dah mesin rosak ni. Kalau tebuk 1-2 boleh lah. Berapa je dapat ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baru 15 weh. Ada 38 lagi kat dalam tu lagi. Dah boleh ni clear warranty. So nanti aku nak clear warranty. Tengok macam mana. Kasar terus weh. Ini kalau aku teruskan lagi ni dah tak ada power dah. Bila bunyi kasar macam ni, awal-awal kalau kau perasan lah, masa mula-mula tadi aku ada tunjuk video, bunyi dia lain tau. Ni sekarang bunyi dia lain lah. Tak apalah, nanti aku cari idea tengok macam mana. So, ni barang kepala Triton. Ada berapa lah? Banyak agak. Lepas tu apa lagi dekat dalam? Handle Y16, crankcase 125Z. Lepas tu ni lampu Triton 2. Nanti nak potong, nak prepare siap-siap lah untuk barang post. Thank you gang mana yang order. Sorry lambat sikit. Okay, aku nak, aduh laparnya. So kita nak kemas dulu ni, prepare sikit. Lepas tu nanti kita siapkan LC ni ke. Nak fitting dia punya tank dia. Lapar tu, aku nak makan dulu lah. Aku sebenarnya favourite aku Prosperity, tapi dia McDonald geng. Aku dah bertahun dah tak merasa Prosperity burger. So jadinya aku beli ni lah, Oblong burger. Wish, tebal sedap weh. So macam mana pun, bismillah. Okey, sekarang ni kita nak fitting ni lah magak ni. So jadinya nak kena ukur lah jarak antara sini dengan sini. Berapa banyak dia punya gap dia.
So kalau tengok daripada sini, kita try ukur agak-agak daripada luar lah. Ukur agak-agak daripada luar. Kalau macam gini, sini aku daripada sini. So aku nak try potong ni dulu lah. Daripada sini sampai sini nak tengok. So ni jadinya memang tadi habis lah sampai bawah. Kita tape dulu lah, bagi marking dulu. Senang, kalau tak marking susah. Nanti dia sengit-sengit lari-lari. So kita nak buat kemas-kemas lah sehabis baik. Bagi dia ngam-ngam, fit-fit je. Oh cun. So ni mata tukar dulu lah, pakai mata yang potong tu. Aku potong tak pakai grinder, pakai ni mata ni. Kat Shopee ada jual benda ni. Biasa aku potong cover set pakai ni. Kalau pakai grinder, dia mata dia kasar, tebal sangat. So nak bagi fitting dia cun-cun tu, dia tak lawa. Okay, so ngam lah. So yang ni kita tarik ke sini ya, sampai depan ni. Betul tak betul ni aku tak tahu lah. Nanti dia potong. Jangan cacat sudah. Jom kita test tengok. Ish, kena potong lagi lah. Okay, so ni jadi dah siap pasang dah. Okay, alright. Yang ni bila kita rapatkan, dia dah ngam lah, rapat sikit. Okay, nanti dah masuk cover set apa semua, dia rapat lah, nampak cun-cun je. Cuma bawah ni lah dia terspoil sikit, tapi tak apalah, bawah dia macam ni. So ni daripada pandangan sebelah sini pula, ni aku dah fitting habis cun-cun dah. Tapi mono ni nanti tak boleh pakai lagi. Nanti jadi kita tukar mono. Okay, so macam ni lah daripada tepi, nampak? Daripada tepi macam gini, sebawah, nampak bawah. So daripada bertengah tu macam ni. Kalau untuk nak pakai tank ni, aku rasa kan untuk motor-motor yang pakai mono keras, yang naik single boleh. Tapi kalau naik double, kalau pakai tayar besar apa semua kan, takut sagak lah geng. Alang-alang ada mono baru sampai kan, aku yang nak tukar mono lah geng. Jom kita tengok mono apa ada. Okay, kalau korang tengok kat sini, ada mono baru geng, baru sampai. So jom kita buka tengok. Wow, mono apa? Wow, mono daripada Norifumi. Okay. Wow, wish, cantik gila. Nice. So ni dia punya warranty card. Right. Lepas tu, oh ada glove. Dia bagi glove sekali. So ini dia guys. Kalau ni boleh pakai sebab skru atas dia pendek. Okay. Ini yang keluar tak ada botol lah. Ini warna apa ni ya? Titanium black ah. Wish lawa ni. So jom kita pasang dulu dekat motor aku ni. Alright, kita tengok macam mana. Ini size dia 200 Ni untuk 135LC 203. Oh 203. Okay, jom kita buka tengok. Jom kita pasang tengok. Okay, untuk mono ni size dia 203 lah. Dia punya spring dia kita boleh adjust keras lembut dia. Lepas tu dekat sini dia punya high-low soft hard dia. Nanti kita try adjust tengok macam mana. Ikutkan aku kalau boleh nak pakai yang size 200. Lagipun aku punya arm ni aku dah tebuk dah, so dia lowered dah. Jadinya jom kita try sarung tengok macam mana.
So kita dah siap pasang dah semua. Warna hitam memang nice. Okay, so motor ni adjustable. Dia punya build quality dia memang sangat-sangat solid. Padu lah. Ni aku nak try dulu ni, tengok macam mana. Ni kau boleh adjust lah kat sini nanti. Nak keras lembut ke apa ke. So nanti aku nak try dulu, tengok macam mana adjust dia ikut kesesuaian dekat aku lah. Sekarang ni kan korang tengok ni, lubang ni dia potong dah ngam-ngam dah. Cuma nak besarkan lagi sikit sebab skru tak muat nak masuk. Ni nak buka sikit je lagi, coating sikit, tarik bagi lonjong sikit. So untuk yang depan ni dah okey dah. Di depan dia boleh eja-eja kiri kanan. Ni pun sama juga. Ni aku nak auto belakang dulu. Lepas tu aku nak fitting dia punya tank ni kejap. Lepas tu baru kita fitting seat lah dengan ni apa namanya? Tu kotak bateri tu. So jadinya yang ni tadi ni kita dah tebuk lah. Dia dah besar sikit lubangnya. Kiri kanan empat-empat ni dah ngam. Untuk tank ni tak payah nak custom apa lah. Okey, dekat sini belah bawah. Okey, dekat belah bawah ni kalau korang nampak, ni tempat dia punya fuel cord je lah. Dah ada thread dia dah semua. Apa yang kita kena buat ialah ni kita taruh bawah dulu. Dekat tank lama ni, tank lama aku ni ada fuel cord. Aku pakai fuel cord yang macam ni lah, direct. Lepas tu dekat Allah, dekat situ ada pipe, nampak? Itu pipe dia. So nanti kita transferkan je. Aku punya stand tu tengah buat live geng. Stand kamera tengah buat live. So jadinya nanti korang tengok je lah. Okay, so sekarang ni dah siap pasang. Lepas tu dia punya apa namanya, pelampung ni pun kita dah pasang. Cuma pelampung ni kita kena pusingkan sikit lah. Sebab kalau nak ikut macam kedudukan asal tak lepas. Sebab dia punya pelampung tu nanti kena dekat dinding ni, dia tak lepas. So jadinya pelampung tu kan besi dia macam gini. Kita letak sini lah, pelampung dia kat sini. So maknanya dia akan naik turun macam gini. Dia bukan daripada sini. Lepas tu belah bawah ni aku punya fuel cord aku pakai yang direct macam gini. Yang ori dululah katanya asyik problem je kan. Dah lah aku pakai yang ni. Sekarang ni semua kita dah fitting, tinggal pasang je lah. Okey, siap. So jom kita menaruhnya. Cun-cun. Okey, ni aku buka mono ni sebab dia punya nut ni. So ni, ni tadi aku belum tunjuk kat korang ya. Ni lah yang aku dah finishing kan benda ni. Ni dah potong ni siap-siap. So macam gini lah geng. Tapi ni pun ada cacat sikit lah. Tapi tak apa lah, nanti aku touch up dengan apa namanya, yang ni apa namanya, pembalut apa, yang pembalut bakul tu. Korang warga-warga live okey ke? Ni budak-budak yang live geng. Aku dah lah seorang-seorang tadi. So aku pun buatlah live, buat dia orang teman. Cuba share sikit. Ada yang nak bagi gift nak masuk YT ni. Tank tu beli kat mana? Bertam Bertam, aku tak ingat lah Bertam ke mana entah. Orang kampung pun nak masuk YouTube ni. Aku tengah live, tahu tak? Dia orang cakap suruh aku foto jambang. Aku baru nak jadi macam Ariza Fril. Tu kena buat panjang sikit. Tapi aku hitam. Aku nak kena pakai skincare lah, aku ingat. Nuar kat belakang guys. Spoilernya ngam, spoilernya. Tiada ride ke? Come on lah. Sangkut-sangkut. Serius lah, sangkut-sangkut. Come on lah weh. Tak ada ride ke kau tanya? Motor dah siap, dah prepare dah. Tank 10 liter. Kita nak ride jauh geng. Weh, solid weh. Korang mesti tak sabar nak tengok motor ni pasang cover set macam mana. Okay, so jadinya ni belah kotak bateri Belah kotak bateri kita nak kena potong sikit dia punya bahagian tu. Ni nak potong sikit. Okay, cun-cun ni kedudukan sini rapat gila. Ni memang dekat gila ni. Melekat habis terus rapat. Ngam-ngam. Tapi ni lubang skru ni dengan body ngam. Tak nampak lagi mana. Okay, so ni plug baru. Lepas tu ni apa namanya, Ashoka punya hose minyak. Ni kita pakai yang ni lah. Ni yang kau cakap ni kan? Yang warna silver ni kan? Baik kan? Ini okey. Ni okey kan? Ni tak keras. Sebab tadi, yang hari tu aku pakai ni acah-acah ni. Kono nak transparent. Kali keras mat. Ngam ke ni lubangnya weh? Sambung kat sini, lepas tu baru pergi kat karburator terus. Okay, ini kotak bateri yang aku tanda kuning-kuning ni. Ini bahagian yang kena potong lah. Sebab nak bagi dia ngam-ngam. Kalau tak, nanti seat belakang tu tak boleh nak tutup. So ni kita nak potong siap-siap. Nanti aku tunjuk kau yang dah siap. Kalau potong daripada sini kan dia macam lekuk tu kan. Ni semua nak kena buang lah ni, benda-benda ni semua. Okay, so jadinya nampak yang aku bulatkan tu, ini semua kena tebuk lah. Kena potong. Kalau tak, dia tak boleh timbul ni. Sebab ni dia agak tebal juga. Nampak tau? Dia tebal. So jadinya memang kena potong ni lah. Jadi aku nak potong ni. Yang ni tadi semua dah ngam-ngam dah. Fitting cun-cun nampak tau? Ngam-ngam rapat gila. Nampak? Tu rapat gila. Cun-cun. Lepas tu sebelah sini pun sama juga.
Sebelah sini macam korang tengok. Okey tu. Rapat daripada atas. Yang mana aku marking tadi tu, tu lah yang kena potong. Tengok ni dalam. Rapat. Okey. So macam gitu lah geng, nak kena potong. Dia ngam-ngam je. Okey, ujung tu pun sama rapat. Alright. So final ialah ini, seat kena korek. Lepas korek seat baru kita boleh tutup lah. Ni magatnya kau setting jujur tak? Nak sengket magatnya? Tengok aku motor cantik lah belakang ni. Ha? Tengok settle dengan tayak. Barulah betul. Tak nak nanti dekat atas jalan nak impor motornya nampak sengit. Power Anwar. Okey. Setelah dipoting, di apa semua, so jadinya cuncun lah, ngam. Dan hasilnya ini dia. Okey. Berjaya disarungkan tank 10 liter daripada LC V1. Bonet belakang tak ada, memang dia tarik sampai belakang. So ini dah siap tebuk lah. Cuncun lubang kita tebuk. Ngam-ngam je dekat dia punya penutup ni. Okey. So ni kita kasih ketat dulu. Tapi wayar ni naik kat mana? Sini tepi ni. Tepi konsep. Sorok situ nanti lah. Nampak betul-betul cuncun. Nampak dia masuk. Ngam-ngam lah. Okey. So macam mana geng? Adakah sambung next besok? Ni bawah macam ni. Aku tunjuk sekali lagi. Malam dah geng. Bawah memang rapat habis lah. Smart aku potong. Cuma tu ujung tu. Ujung tu terspoil sikit. Letak ngam-ngam tu. Nampak perbezaan tangan orang fitting. Okay geng, sambung hari ni. Okay, hari ni kita persiapan nak pergi PD production. Okay, semalam aku tunjuk dekat kau tank tu kita dah siap pasang semua, dah complete, semua fitting semua dah cun. Cuma cover set kita kena potong lagi geng. Okay, cover set belakang ni kita kena potong. Mana yang kita kena potong ni Okay, ini kena buang lah. Ni kiri kanan kena buang. Sebab dia sangkut kat sini. Dia besar gila geng, ngam-ngam dekat cover set ni. So dua ni lah kena potong. Okay, ni motor tengah basuh. Tayar kita pakai je tayar besar ni. Untuk motor ni malam ni aku nak run je dulu. So untuk nak test totally tu tak kot. Aku just nak run, nak test je, nak tengok macam ni kan. Lain-lain lagi tak ada apa dah kot motor aku ni. Ni pun belum habis setting sepenuhnya ni. Just kadang orang kata janji dia boleh jalan je dulu. So macam gini lah geng kedudukan dia. Nampak daripada atas sampai sini, sampai bawah. Rumah ni pula, ni pun kena ketuk lagi bagi keluar. Ni pun kena ketuk bagi keluar. Ni pun kena ketuk bagi keluar. Kalau tak nanti dia sangkut tank. Macam ni dia ngam-ngam lah. Dia tak berlaga langsung dengan tank. Dia betul-betul beberapa mm je. Belah bawah macam gini lah. Nampak solid tu. Hui. Nampak penuh mat. Solid gila kan. Padat belakang. Tak sabar aku nak isi minyak. Tengok berapa liter ni, berapa jarak boleh langkah arena ni. Ni memang aku saja request, memang paling besar sekali. So ada beberapa handle lah yang aku nak kena bawa kat PD nanti. Ni yang belum siap. Ni belum siap. Ni dah siap dah. Nanti dia tinggal repaint je. Lepas kita repaint, nanti kita jumpa kat sana. Okay, cuncun tak? Ikatlah terus. Ni orang tua ni, orang tua ni. Support lah Anwar. Aduh. Support dia yang reality. Wire pun aku bajuk. Wire ajar aku. Weh, gila semat tu. Tengah dalam ni ngam-ngam. Cuncun rapat gila. Wire PRM. Wire. Bateri ngam-ngam. Lepas tu banyak lah. Rapat habis saya Noah Rapat habis saya. Kau kena belanja aku. Aku support kau je, kau kena belanja aku ni. Fighter. Balik kampung. Jauh.
lah, RM18. RM80 coy. Dalam ada lagi sebab tadi luar ada isi dah separuh. Roy. Ini okey. Okey, ngam. Sampai dah geng, tak rekod dulu tadi. Sebab tadi hujan sikit. Lepas tu kamera ada dekat rumah tu. Itu yang ni. Yang tak dapat rekod tu. Kau tengok organizer pun slow. Roy. Kapek lah. Tolong naikkan satu skill balik Roy punya. Woi, cabaran tu, cabaran tu. Ha? Cabaran tu, susah tu. Boleh Roy, percaya. Kau kena ride balik. Tahun ni ada segmen kau kena buka. Ada set apa? Kau kena buka. Dia orang fighter-fighter dia buat upgrade tu. Upgrade. Nanti kita pak sana pula. Fighter lepas upgrade dulu checkpoint. Kan? Tadi aku pula yang kena. Dia masa dia fighter-fighter dia buat upgrade. Ya, Oh, dekat sini chill-chill dulu lah. Kawan jauh dia buat upgrade. Okey. Itu apa? Okey. Kau nampak motor kuning kau beranjak kan? Kau gerak. Oi. Motor kuning tu belagak dia. Madi dah dekat sana dah, Madi. Mari kan upgrade lah. Cakap dia belum start lagi. Aku cakap Tak dulu. Aku cakap dia tunggu dulu. Fighter pukul 1 ke 2 baru baru kira. keluar. Gerak dulu macam tu tak kira. Tak ada dalam list. Dia bawa PCO ke apa? Apa? Madi bawa PCO ke apa? Soal dia. Ya? Yeah. Soal lukis tu. Oh, ya ke? Lukis. Ni kuning ni. Mana? Ni. Nampak kuning beranjak kau gerak. Okay. Ni aku nak cerita sikit. Daripada Jejarum sampai sekarang aku tak isi langsung. Daripada Jejarum sampai PD setengah je minyak aku. Oh, memang berbaloi lah tank ni geng. Memang berbaloi. Aku rasa kan yang ni kalau terus sampai rumah pun aku rasa lepas kot. Tapi untuk safety nanti sebelum balik aku nak kena isi dulu lah. Takut lah tak cukup ke apa kan. Apa nanti sebelum balik nanti aku nak suluh dulu. Tengok dekat dalam tank tinggal berapa. Kalau ngam kita terus gerak balik lah, tak payah isi. Maknanya 18 maknanya apa 9 liter PD pergi balik isi dulu. Dekat sini kita ada open table buka ni jualan ni dekat apa namanya tapak ni. Jadi kita buka. Sekarang ni aku nak makan apa juga ni dia orang makan mana boleh. Okay guys, sekarang ni kita dah pergi dekat dia orang cakap ajak lepak upgrade lah. Katanya dekat sana checkpoint sebelum nak ni lah. Sebelum nak melepas katanya. Yang lain pun dah ramai kat sana. So geng-geng ni semua mostly semua akan menuju ke sana. Aku tak tahu lah korang dengar tak nak bising tu. Tapi jangan je. Baik. Okey, sekarang kita dah sampai. Akhirnya Roy come back. So lepas ni aku nak tahu mesti kena ada buat ride macam dulu lagi. Aku nak kena ada vibe yang lama macam juga Roy. Tak ada kau tak boleh. Kau je yang boleh handle benda ni. Boleh. So aku nak kalau boleh start kita planning lah lepas raya. Lepas raya buat ride macam dulu. Tapi betul-betul ride bulan 5 ke aku rasa. Ya. Kalau ride kecil-kecil boleh je follow. Tak bukan ride santai macam 3 hari 2 malam tu. Yang 3 hari 2 malam tu lepas bulan 5 boleh je. Dah vibe macam tu kan. Berapa lama lah? Lama tu. Oi, Dekat tak boleh. aku rasa setahun dekat tahun tu. Ramai gila tanya bila aku buat live macam mana bang? Tak pergi ride jauh-jauh. Tak ada Roy. Tak ada Roy PRM yang handle ride tu. Bila nak ride lagi? Aku ada ride aku. Pergi tadi aku ride. Ya. Okey, kalau ada ride roja-roja lah. Kita follow tanker pula. Macam mana kan? Rasa vibe lain pula. Tolong Roy dapatkan satu skill subscriber boleh. Kau tak sekarang aku sekarang channel baru. Sekarang. Dia tak follow lagi ni channel baru. Subscribe ya. Okey, baik. Baik. Kau. iPhone pula. Lasan lah kau ni. Subscribe saja aku makan Okey. Betul lah. Baik dah. Serius lah. Kau nak aku jual aircon aku nak. Aircon kau nak jual? Serius lah? Buka ke lah. Dia tak payah YouTube lah. Kau tak payah itu ya? Dah monetize belum? Dah lama Oh, eh? Baik. 45. 45k? 45k. Okey. Kau macam tu ambil YouTube aku.
Oh, boleh. Habis kau je. Tak boleh pergi sial. Kalau sekali post 100k tak apa. Kalau siapa-siapa nak beli aku punya YouTube, aku okey je, tak ada masalah pun. 300k lah duit je. Esok keluar Empire. Oh, tank besar. Kau buat sendiri pun? 10 liter. Beli lah. Yang dekat Shopee tu. Bukan kat Shopee, dekat Kedah, dekat ni. Tapi masalahnya aku pakai tank, aku pakai apa? Aku injection. Boleh lah. Sosial. One shot. Daripada KL sampai sini. Ada lebih lagi. Boleh balik KL. Wah, sakit weh. Dia beli ke review? Ha? Beli ke review? Oh, sosial. Weh, ni mesti EV apa? Ni mesti ada keburukan dia apa? Tak ada keburukan? Berat. Ya. Berat lah. Dia kalau full tank berat lah. Cuma banyak juga kena potong set. Ya, bosik tu kan tak apa pun kan? Ya, tak ada apa pun. Okey lah. Tak selalu buat benda lain. Buat ada. Sekarang ni kita lepak dulu. Dia sebenarnya lepak sini cuma nak lepak je. Ini adalah checkpoint yang kedua lah. Sementara menunggu semuanya keluar gitu. Tadi dekat sana orang kata event. So dekat sini orang kata kita borak-borak sebab tadi dekat sana pun ramai. Tak ada sangat nak borak-borak. Terlalu ramai gila. So by the way pun tahniah pada jantan tak guna kerana sudah jadikan satu event untuk tahun 2025 ni. Okay. So tahniah juga untuk pemenang lagi keduanya. So jadinya dekat sini ni lah dapat jumpa kawan yang lain, borak-borak apa semua. Lama dah kita tak lepak kat sini. Aku lama, aku sudah setahun lebih. Yang biasa geng, ini kau dah lepak angkerin, sebenarnya bukan nak lepak minum. Dia ada niat yang tersembunyi yang korang kena tahu. Ramai gila dia, dekat angkerin ni. So waktu nak bayar tu aku kena behave jugalah. Tak boleh nak macam dulu sangat. Sebab terlalu ramai, takut nanti kang jadi benda-benda yang tak sepatutnya. Aku tak nak benda tu kan. So untuk semua, harapnya semua hati-hati jugalah balik. Sebab pernah macam ni juga, ramai dia macam ni kita akhirin balik tu memang ramai gila-gila. Tapi alhamdulillah tak ada yang jatuh apa semua kan. Tapi bahaya lah. Kau jual tak jual? Gila main mesin sial. GoPro dekat motor Noah. So tak ada kat aku. Aku kan nak pakai GoPro kat badan. Tapi Noah cakap dia nak pakai kat motor dia. Motor aku tak laju sangat. Tapi boleh lah. Dia tak laju tapi boleh. Okay, ready. Aku cuma nak try je. Okey tak okey. Aku tak nak beri pun. Santai. Okay. Aku cuma harap okey je mesin aku. Jangan kalau janganlah. Jangan. Pelumba-pelumba jalanan. Belakang ramai. Ajak. Tak tahu apa diboraknya tu. Aku hati-hati jangan menggila sangat. Ramai ni. Sekarang ni tadi nak gerak. Jadi yang kita lepak jap. Pasal katanya ada tak tahu sahabat daripada mana tu. Baru sampai, baru minum. Katanya nak jalan sekali. Tapi okey sebut kat sini macam kelapa. Semua aku sendiri 26 ke bawah ni. Aku punya spoken je 29. Yang lain semua spoken kecil-kecil.